Nak rumah baru, cantik tapi tak siap-siap, atau rumah lama tapi boleh terus duduk? Ramai silap pilih sebab tak tahu realiti dia. Kalau diberi pilihan, ramai pembeli rumah pertama akan pilih projek baru. Tapi kalau ada ilmu hartanah, mesti akan consider rumah taksir. Ramai yang tertarik dengan projek baru sebab banyak offer yang menarik, cashback, ada yang dapat free kisah kabinet dan ada juga yang dapat pokok kedurian. Dan down payment dia juga rendah. Rumah dia serba baru, design dia up to date, facilities dia pun moden. Tapi kena tunggu 2 hingga 3 tahun baru siap. Kawasan pula tak matang lagi, nak pergi kedai pun jauh. Kadang-kadang kawasan tu pun kawasan sunyi. Rumah yang dah siap pula mungkin tak seindah yang kita tengok kat galeri. Dan ada pula kes-kes defect yang tak settle-settle walaupun dah bertahun-tahun duduk. Untuk rumah subsale pula, ada pros and cons dia yang tersendiri. Rumah subsale ni, basically kita beli rumah second hand lah. Apa yang bagus pasal rumah subsale ni, rumah tu dah siap. Boleh tengok kondisi sebenar terus. Kawasan tu biasanya dah establish, sekolah, kedai, jalan semua dah ready. Komuniti dengan jiran pun dah ada. And then, boleh nego harga dengan owner. Tapi, down payment dia tinggi dan tak ada cashback, tak ada free gift. Condition rumah kena touch up sikit lah. Design dan facility pun lebih old school. So, macam mana kita nak pilih? Cuba kita tanya diri sendiri, korang nak pilih rumah yang boleh pindah cepat ataupun kena tunggu? Korang nak kawasan yang dah matang ataupun area baru? Bajet korang macam mana? Korang nak deposit yang tinggi ataupun nak cash flow yang ringan? Tak ada jawapan yang betul ataupun yang salah. Yang penting, sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan korang. Kalau korang ada soalan pasal rumah baru dan juga subsale, sila komen kat bawah.